Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi sekalian, dalam ayat keempat kelima ni sekali lagi saya bacakan untuk tuan-tuan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma ahlakna min qaryatin illa walaha kitabun ma'lum ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yasta'khirun. Dan tiadalah kami binasakan penduduk satu negeri pun melainkan ada baginya ketentuan masa yang telah ditetapkan. Tidak ada satu umat pun yang dapat mendahului ajalnya dan tidak pula dapat mengundurkannya. Jadi Allah berfirman mengingatkan bahawa dia tidak akan binasakan satu tempat kecuali setelah ada alasan yang nyata dan memang ajalnya telah tiba, sesuai dengan ketetapan kebijaksanaan ilmunya Allah SWT. Allah tidak akan menunda kehancuran satu umat yang sudah ditetapkan dan tidak pula mereka boleh mendahului masa ajal untuk kelangsungan hidup mereka. Dan ini yang terjadi kepada kaum Quraisy apabila mereka ingkar dan mereka kalah dengan kekalahan yang amat memalukan dalam perang Badar sebagai contohnya. Dan begitu juga siri peperangan yang diharungi oleh Nabi SAW bersama dengan umat Islam Madinah selepas itu. Menariknya kalau kita lihat di sini, tadi ayat ni mengandungi satu ancaman bahawa kelak mereka akan menyesal. Dalam ayat yang lalu menceritakan bahawa orang kafir ni akan menyesal. Penyesalan yang akan dizahirkan dalam neraka nanti bila melihat orang beriman memasuki syurga. Dan sebagaimana kebiasaan kaum musyrikin ni, bila diancam selalu mereka akan berkata dengan tujuan untuk mengejek. Mata hadzal wa'ad, bilakah datang ancaman itu, ataupun cepatkan datang kehadirannya yang pernah kita pelajari sebelum ni. Jadi ayat ni mengingatkan bahawa semua pihak ada waktu jadual ketetapan Allah untuk mereka. Kan itu bila waktu yang ditetapkan Allah telah tiba, maka kami pasti akan menjatuhkan seksa dan tidak akan ditangguhkan ataupun dipercepatkan, kerana itu merupakan sunnah kami. Kami tak akan membinasakan satu negeri pun bersama dengan penduduknya melainkan setelah sampai ketentuannya. Ini lagi sekali berulang perkataan kitab, tapi merhatikan penggunaan kitab di sini tak sama dengan penggunaan yang awal daripada surah yang telah kita tafsirkan, kitab dan juga Quranul Mubin sebelum ni. Sekarang kitab yang dimaksudkan di sini adalah satu yang bersifat kataba, maktub, iaitu satu kadar waktu yang telah pun ditetapkan oleh Allah SWT. Illa walaha kitabun ma'lum, maknanya ajalun ma'lum. Ini satu benda yang telah ditetapkan oleh Allah. Waktu yang ditetapkan untuk satu negara itu, satu daerah itu, kata Syed Qutb dalam tafsirnya fi Zilalil Quran, dianugerahkan oleh Allah kepada mereka agar mereka ni menggunakannya untuk beramal dan taat pada perintah yang ditentukan untuk mereka mengikuti nabi-nabi yang diutuskan kepada mereka. Bila penduduk negeri itu beriman, berbuat kebajikan, melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar, berlaku adil, maka Allah akan memperpanjangkan usia mereka sampai mereka ini menyimpang ataupun prinsip-prinsip yang ada itu telah pun dikompromiskan, tidak lagi mereka mengikutinya. Maka pada ketika itulah ajal sesuatu umat itu akan tiba. Baik, maksud ajal di sini maksudnya satu kemusnahan ke, kelemahan ke, ataupun satu apa yang boleh kita namakan kekalahan ke, ataupun tekanan dan juga pendasan orang terhadapnya ke, selagi mereka pegang pada Islam. Seperti kata Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu an, nahnu qauman a'azzanallahu bil Islam, kami ini umat yang Allah muliakan dengan Islam. Wa mahma btaghaina ghairi Islam adzallanallahu bih, apabila kita mengambil satu pendekatan selain daripada Islam tetapkan, maka Allah akan hina kita. Maka itulah yang berlaku kepada rata-rata umat Islam di dunia pada hari ini. Mereka mungkin melukut tepi gantang, jadi hamba di negara sendiri. Kenapa? Kerana mereka meninggalkan Islam. Jadi Syed Qutb mengatakan bahawa ada banyak umat yang tidak beriman, yang tidak buat kebajikan, tidak juga berlaku adil, namun demikian mereka masih kaya, kuat, dapat bertahan. Apa yang dikatakan itu, tulis Syed Qutb ni, tidaklah benar, kerana pasti ketika itu masih lagi ada umat yang bertahan. Umat itu bertahan dengan kebaikan walaupun hanya dalam bentuk pembangunan material di bumi, ataupun kebaikan dalam bentuk keadilan sempit yang mereka pelakukan di tengah masyarakat, ataupun kebajikan material dan ihsan yang terbatas. Dan atas dasar adanya beberapa kebaikan itulah mereka dapat hidup
sampai kebaikan itu habis, akhirnya mereka pun mencapai kesudahan yang pasti. Jadi kalau kita gambarkan ini, kata Syed Qutb ni seolah-olah menunjukkan ada negara-negara nanti kita kata negara itu bukan negara Islam pun, tapi mereka hidup aman makmur, kaya raya, kemewahan dan sebagainya, yang sebenarnya kerana mereka walaupun bukan negara umat Islam, tapi mereka mengamalkan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang dibawa oleh Islam. Keadilannya, hak orang-orang miskinnya, hak orang tertindasnya, tidak ada siapa yang duduk di atas undang-undangnya. Maka itu yang menyebabkan rahmat Allah tercurah kepada mereka. Berbanding dengan negara umat Islam yang merasakan diri mereka itu Islam, madai setakat itu, tapi pengamalannya tidak ke mana, ke laut, maka keadilan yang tidak ditegakkan akan menempa kemurkaan dan kehancuran. Inilah merupakan sunnatullah. Ayat ini kalau kita lihat, satu peringatan tegas kepada penduduk Mekah bahawa ajal mereka dan juga hancurnya mereka itu waktunya sudah hampir tiba apabila mereka terus menekan, menindas dan juga melawan Nabi SAW. Ini satu peringatan yang Allah tujukan kepada mereka. Ada satu kajian tuan-tuan yang boleh buat sekarang, apa yang menariknya Mekah ini sebenarnya. Jadi dalam Quran mengatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Begitulah kami jadikan kamu umat yang wasat. Wasat ni makna wasatiyah, tidak tafrit dan tidak ifrat. Sebagai contohnya, kaum Kristian mengatakan bahawa Nabi Isa itu merupakan anak Tuhan. Kaum Yahudi mengatakan itu merupakan anak zina. Umat Islam datang sebagai umat pertengahan untuk mengatakan Nabi Isa merupakan hamba Allah yang diutuskan olehnya. Dia bukannya Tuhan, dia merupakan seorang hamba Allah, Rasulullah, Nabiul Azmi, dan dia lahir dengan ketetapan Allah SWT. Sebagaimana Allah telah menjadikan Nabi Adam lebih hebat daripada itu, tidak ada ayah, tidak ada ibu, maka Allah juga berkuasa untuk menjadikan seorang nabinya dari seorang wanita dan tidak mempunyai suami. Maka itu kata orang beriman. Wasat ini maksudkan ini adalah pertengahan. Sebagai kaitan yang saya nak beritahu kepada tuan-tuan, bahawa menariknya bicara tentang Mekah ni, penduduk Quraisy ni, logiknya tuan-tuan dengar apa yang saya nyatakan di sini. Kalau kita nak menyampaikan pesan ke satu tempat, agak-agak kat mana kita berdiri? Kat tengah ke atau kat tepi? Tentulah kat tengah kan. Kat tengah tu akan sampai suara kita ke belah kanan dan juga belah kiri. Kita akan pilih tempat yang paling mudah, berwibawa, dan juga kemampuan kita untuk menarik perhatian di bahagian tengah itu. Berarti semua orang dapat melihat daripada semua sudut, dapat melihat orang duduk kat tengah. Itu logiknya lah bila saya sebutkan di sudut geografi yang dimaksudkan dalam Quran ni tadi. Kami menjadikan kamu umat yang pertengahan, umatan wasata. Kedudukan negara Hijaz itu, negara Saudi itu, Mekah, Madinah khususnya memang terletak di tengah-tengah muka bumi, timur dan juga barat. Dan juga lagi ayat ni sebagai amaran kepada kaum Mekah yang ingkar ikut Nabi mereka Muhammad SAW, padahal Nabi diutuskan di kalangan mereka. Ketika Nabi diutuskan abad ke-6 Masihi ni, ada dua kuasa besar dunia, paksi dunia pada masa itu. Yang pertama, Parsi. Mereka ni menyembah api dengan ajaran Mazdak, dan mereka ni memberikan syiar mereka dalam hidup polisi adalah kebebasan seksual, sampai permaisuri pun boleh menjadi milik mereka bersama. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu dari Abu Hasan Ali An-Nadwi dalam bukunya Sirah Nabawiyah. Yang kedua, bangsa Rom yang merupakan paksi pada masa itu, telah kita bincangkan di surat Rom yang lalu. Bangsa Rom ni mendakwa mereka beragama Nasara, tapi masih lagi dipengaruhi oleh budaya zaman pagan dulu yang memperkosa ibunya sendiri dan membakar habis kotanya. Ni kita baca dalam kisah-kisah dikemukakan. Tak ada siapa pun boleh menafikan kebenaran sejarah ini. Inilah yang dipegang oleh bangsa Rom yang mendakwa mereka ikut Kristian, padahal tidak. Bahkan perayaan hari Natal itu pun sebenarnya bukan hari kelahiran Nabi Isa, kerana dalam Bible sendiri pun menyatakan kelahiran Nabi Isa itu pada musim panas. Dan kita baca dalam surah Maryam bagaimana Nabi Isa kelahirannya, ibunya disuruh untuk menggegarkan pokok kurma, wa huzi ilaiki bijid'in nakhlah tusaqit alaiki rutaban janiyah, disuruh menggegar pokok kurma. Pokok kurma itu buahnya pada musim panas. Maka kembali kepada hakikat, apa yang istimewanya Mekah di sudut logik akal ni tadi, kerana dia berada di pertengahan bumi. Dan ketika itu dua kuasa besar ini sentiasa merebut daerah untuk mereka perluaskan. Telah kita bincangkan surah Rum lalu. Jadi walaupun dapat juga kita baca kisah Abraha bersama dengan tentera bergajah yang diasaskan olehnya, yang cuba untuk menyerang Kaabah, menyerang Mekah untuk mengalihkan pusat perdagangan orang Arab pada masa itu supaya pergi ke Yaman. Begitu juga kita baca kisah Osman bin Huwairith, seorang yang datang daripada Rom yang punya peranan tertentu menundukkan orang-orang Arab di situ supaya ikut kepada Rom. Jadi kembali kita kepada hakikat ini, logik akal yang menepati hakikat
sebenar kehidupan bersyariat dalam Islam ni. Kalau kita perhatikan mengapa Mekah ini menjadi tempat tumpuan yang penting, dan ayat ni juga memberi amaran kepada mereka supaya mereka lekas beriman kepada Nabi sebelum datangnya azab apabila mereka ingkar itu. Ni kalau anak-anak kita tanya kenapa Mekah menjadi pusat awal kepada perkembangan ataupun pengembangan Islam pada masa akhir zaman di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam di kalangan orang Arab. Dan bayangkanlah tuan-tuan, kalaulah putusan Nabi akhir zaman datang daripada bangsa Rom ataupun Empire Rom ataupun Empire Parsi yang keyakinannya pada masa itu bertentangan dengan Tauhid. Di Hijaz ni, di semenanjung tanah Arab ni, belum ada satu kuasa yang berpusat. Kelompok-kelompok Arab yang ada kat situ sentiasa bergaduh satu sama lain. Mekah ni memanglah pusat perdagangan. Ramai orang datang untuk berdagang, untuk menyampaikan syair-syair indah di Suq Ukaz sebagai contohnya, dibuat mu'alakat. Syair-syair indah itu ditulis dengan tinta daripada emas, digantungkan di Kaabah. Ini memang merupakan tempat yang aman. Walaupun orang Arab ni sifatnya berkelahi satu sama lain, tapi bila sampai ke Mekah ini, seolah semua itu digugurkan. Maka menjadi tumpuan utamanya adalah untuk memperdagangkan hasil dagangan masing-masing, berkenal-kenalan, menjalin usaha sama dan sebagainya. Satu lagi faktor yang mendukung Mekah ni, bahawa di Mekah belum banyak peradaban pada masa itu. Bahkan penduduk Mekah ni belum mengenal budaya ataupun satu sifat namanya nifak. Mereka ni kalau nak satu perkara, mereka betul terang saja, tak ada nifak. Berbeza daripada kuasa-kuasa seperti Parsi dan juga Rom, berapa ramai di kalangan anak beranak yang membunuh pemimpin, yang mana itu sifat nifak lah. Di Mekah tidak ada. Memang orang Mekah ni keras kepala dan suka berdebat, tapi penduduk Mekah ni sangat kuat pendiriannya kepada apa yang mereka pegang. Mereka mempunyai prinsip. Sebab itu kalau kita dapat lihat contoh-contoh para sahabat yang kisahnya kita baca, macam kisah Ammar bin Yasir, nanti ada peluang kita masuk surah An-Nahl, surah Lebah, yang menceritakan bagaimana turunnya ayat illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Banyak lagi contoh macam Bilal bin Rabah, Khabbab bin Al-Arat. Ini adalah contoh yang menunjukkan betapa pendidikan ataupun pengalaman kehidupan dekat Mekah itu menjadikan umat ini, masyarakat di sini, tak kira siapa mereka, sama ada orang Arab atau bukan Arab, mempunyai prinsip dalam kehidupan. Kemudian kita lihat pula, saja saya bawa topik ini, tuan tahu kenapa penumpuan kepada Mekah, kenapa ayat ni peringatan pada penduduk Mekah, apa istimewanya Mekah. Kerana di Mekah ni ada golongan Quraisy, sampai Allah turunkan surah yang khusus dinamakan dengan nama mereka, li'ila fi Quraisy. Ni satu umat, satu bangsa, walau bilangannya tidaklah ramai mana penduduk Quraisy ni, tapi mereka sangat berpengaruh. Bahasa dan juga dialeknya ni sangat indah. Suku Quraisy ni memiliki dua keluarga besar. Kalau kita perhatikan, yang pertama Bani Hashim, yang kedua Bani Umayyah. Kedua keluarga besar ni walaupun dari satu keturunan, tapi memiliki banyak perbezaan, baik sebelum ataupun sesudah kedatangan Islam. Saya dah cerita pada tuan dalam kuliah surah Luqman yang lalu, ada seorang bernama Attab bin Usaid radhiyallahu anhu daripada Bani Umayyah yang telah dipilih oleh Nabi untuk menjadi pemimpin di Mekah selepas pembukaan kota Mekah itu, dan keadaan masih muda lagi lelaki ni, dan usia belasan tahun, mungkin 18, mungkin 20 tahun. Sedangkan di Mekah itu ada ramai tokoh, bagi menunjukkan bahawa kepimpinan di kalangan Bani Umayyah dan juga Bani Hashim ini sangat dipatuhi dalam pemerintahan kota Mekah. Jadi kalau kita perhatikan dua keluarga besar ni, Bani Hashim ataupun Bani Umayyah ni, keluarga Bani Hashim ni terkenal dengan kegagahan, sifat kepemurahan dan kuat beragama. Sementara keluarga Bani Umayyah pun merupakan ahli politik yang mempunyai kemahiran tertentu di sudut politiknya dan memiliki cita-cita besar. Mereka ni merupakan orang yang ambitious, tapi dari sudut kekuatannya tidaklah sama macam Bani Hashim. Jadi dapat kita lihat dalam pemilihan oleh Allah SWT, Allah telah milih keluarga daripada Bani Hashim, itu Nabi kita Muhammad SAW. Bukan saja kerana kegagahannya dan juga kewibawaannya, begitu juga kerana sifat al-hilmu yang ada padanya, iaitu budi pekertinya yang mulia. Kemudian kita akan lihat peringatan yang Allah kemukakan dalam kumpulan ayat ini adalah mengingatkan kepada penduduk Mekah dengan nikmat yang diberikan, yang dicurahkan kepada mereka, pemilihan Nabi ini kalangan mereka, dan tempat ini menjadi pilihan orang untuk datang berdagang, penumpuan yang ada. Kamu nikmat-nikmat ini kamu tidak syukuri, apakah kamu sedia untuk menerima azab yang bakal dikenakan, hukuman yang dikenakan? InsyaAllah nanti kita akan lihat dalam ayat-ayat berikutnya bagaimana hukuman-hukuman dikenakan kepada umat yang terdahulu. Wallahu alam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.